Aku sampai lagi dekat Tasik Biru Kundang Rawang. Yang aku nak buat korang tu nasi Arab RM40 makan 4 orang, nasi tambah free. Jangan parking rumah jiran. Sini tak boleh parking rumah jiran. Parking kat belakang ni. Dia depan dengan kedai buah, ada Muiz Chicken. Parking kat sana. Aku nak kencing, aku tak tahan lah. Oh tak, yang colour putih tu lah. Kau bayangkan kalau tengah malam kau pergi tandas, macam mana? Nasi Mendi ayam sekor. Ayam dia goreng tak berapa garing. Betul lah, yang ni boleh makan 4 orang. Kalau berbadan saiz XXL, 3 orang. Kalau badan saiz XL ke bawah, 4 orang. Kalau badan saiz L, 5 orang. Sos cili, go slow. Mary go slow. Dengan sup. Sup kau kenapa banyak minyak? Bismillahirrahmanirrahim. Tak suka rasa go slow dia. Pasal bagi aku, tidak memuaskan. Dia bukan tak sedap, tapi tidak memuaskan. Minyak banyak. Cair. Kita gaul dulu. Sama minyak okey. Weh, sedap mak sup dia. Woi, sedap. Sup ni nak makan time panas-panas. Okey. Nasi Mendi dia ni tak sama macam nasi Mendi Arab. Mendi Arab dia penuh dengan rempah ratus. Rasa dia, tapi yang ini dia punya rempah ratus dia belen. Sedap. Kau tak rasa rempah ratus Arab. Kau lebih rasa dia punya rasa nasi Mendi, tapi memang sedap. Serius sedap. Ayam dia lembut. Aku minat betul ayam macam ni. Sebab apa? Perapan itu memang rasa. Serius rasa. Sedap weh. Nasi Kamsah. Nasi dia tak sama macam nasi Arab yang betul-betul pure dengan rempah ratus. Nasi dia, makan nasi pun dah sedap. Baru aku tahu, nak makan nasi Kamsah ni kena makan panas-panas, tak boleh makan sejuk-sejuk. Bila kau makan sejuk, potong steam, syapale. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa macam gris motor tau. Kau tahu tak gris motor tu? Rasa dia. Makan sup kambing ni, dia sekali dengan nasi Mendi tadi. Nasi Mendi tu 40. Yang ni, sekali dengan sup tu jadi 90. Kambing dia lembut. Tapi satu yang mencabar, datang makan, dia kedai ni buka pukul 6. Tapi kalau korang nak terkencing ke apa ke, tanah dia jauh sikit lah. Sebab token dia tak ada masin. Tak nak buat tanah kat belakang. Dia sanggup sewa tanah sebulan RM30 dekat sana. Kau main jauh nak nampak. Ni depan kedai dia je. Satu je. Kalau depan kedai dia ni ada satu je. Kedai kopi. Right jauh, jalan jauh, boleh minum. Kalau minum sesaji kat sini, tak boleh. Pahit.